Okay guys, aku ada dua jenis windshield. Satu jenis panjang, tinggi. Satu lagi jenis separuh. Tapi dua-dua ni sangat function lah bagi aku. Dari segi function, yang ni 50% lebih kurang lah berbanding dengan yang tinggi dari segi tampanan angin. Tapi walaupun dia cuma 50% tampanan angin kurang daripada yang tinggi ni, bagi aku itu sudah memadai dan cukup bagus. Sebab apa? Dia dua-dua ada kelebihan dan kekurangan. Macam ni memang lagi function, cuma yang ni lagi handsome bagi aku lah. Pasang dia pun senang je. Korang boleh tengok cara aku setting ni. Korang cuma perlu ada bracket. Bracket ni saiz 3mm. Cukup tebal, cukup kuat. Dan aku cuma perlu bengkokkan 3 bahagian. Satu kat sini, 2 kat sini, satu kat sini. Saiz dia lebih kurang korang ukur lah ni 2.5 cm. Sini ke sini ialah 12 cm. Dan kat sini lebih kurang 9 cm. Jadi bengkokkan 3 bahagian ni korang boleh guna celah-celah pintu ke mana, lepas tu korang ketuk bagi dia cantik dan pastikan simetri belah sini dan sini sama. Kalau korang ada tool macam aku lagi senang, korang boleh guna tool macam ni. Macam aku bengkokkan macam ni je. Aku ada tool, masukkan celah tu dan perlu bengkokkan saja, dia akan bengkok lah dekat sini. Macam ni. Okay, aku masuk besi ni straight. Bila aku tolak, dia akan bengkokkan. Jadi kalau ada tu ni lagi senang lah. Kalau tak ada, korang ketuk je lah pakai tukul. Pastikan sama. Kemudian cover sikit dengan bracket lain. Ikat dia macam ni. Ini sebenarnya aku bukan buat serius sangat. Aku buat cincang sebab dia sebenarnya aku nak buat dia lagi cantik lah. Lagi kemas. Lepas tu spray ke warna hitam baru nampak lagi premium. Macam ni nampak cincai lah. Sebab aku itu memang buat nak cepat. Memang sebenarnya tak siap lagi pun. Tapi aku pakai je. Okay. Cara pasang pun senang je. Cuma cabut skru dekat sini. Pasang je. Okay, untuk windshield kecil ni, aku tak pakai yang bracket kat handle. Tak perlu. Cuma korang kena buat 2 skru kat sini. Aku ada 2 skru. Nanti aku akan tambah satu lagi skru kat sini. Kalau korang pakai satu skru, takut dia tak kuat. Lepas tu dia mungkin bergegar kat bawah ni. Jadi korang memang wajib ikat 2 skru. Dia punya function pun tak terlalu mengecewakan lah. Bila aku bawa tu, angin memang bahagian dada tu tak rasa. Memang okey. Sebab apa? Angin pergi dan terus tolak ke atas. Keluar daripada kita punya badan. Jadi korang tak rasa letih sangat. Bagi aku pun nampak lagi handsome lah, lagi cantik. Link dia korang boleh tengok dekat bawah, dekat aku punya video ni. Ataupun korang boleh tengok dekat aku punya bio. Ada link kat situ. Aku tak buat video installation. Tapi aku harap dengan penjelasan yang sikit ni, korang boleh dapat bayangkan, dapat idea macam mana nak pasang benda ni dekat motor korang. Sebab setakat ni Suzuki Gixxer Naked belum ada windshield yang buat khas untuk dia. Kita memang kena custom. Sekiranya korang rasa video yang aku buat ni sangat bermanfaat, jangan lupa follow TikTok aku dan subscribe YT channel aku.